Jelajah TVI episod 2 di dalam rancangan I di Hati. Wincy kat mana sekarang ya? Actually Wincy sekarang kat Maidin Bukit Jambu Pulau Pinang. Buat apa ya kat sini? Actually hari ini Wincy akan menyanyi beramah mesra dengan semua peminat Wincy dan juga peminat TVI, dan akhirnya akan membawa semua jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang. Jom. Want to see beautiful places? Watch ID Hati. We love Penang! Cantik kan? Itulah Wincy, artis jemputan kita episod kedua. Betul tu Falisha, sangat cantik Betul kan? Wincy. Dan kami sekarang ni berada di mana ya kawan-kawan? Di Bukit Bendera. ID Hati tetap diteruskan dan Is dan Nurul tetap menemani kami untuk berjalan-jalan daripada Mutiara FM. Ya betul, mereka yang DJ Mutiara FM yang bawa kami menjelajah sekitar Pulau Pinang ni, nak tengok benda yang menarik di Pulau Pinang. Tapi sekarang ni di Bukit Bendera ni, bukan sahaja kita menghirup udara yang segar, yang sejuk katanya. Sekarang ni kami berada di kereta api ni. Kereta api apa ni? Boleh ceritakan sikit tak? Siapa boleh cerita? Okey, di mana kawan Alif Kereta api inilah kereta api yang pertama yang digunakan untuk menaiki ke puncak Bukit Bendera. Wow. Yang diperbuat daripada 100 kayu ni. Mana pilot saya? Yang telah berusia hampir 100 tahun masih lagi kukuh nampak. 100 tahun. Masih lagi kuat, boleh dilihat sejarahnya sampai hari ini ya. Ini adalah orang kata apa, kereta api model yang pertama untuk yang digunakan untuk naik Bukit Bendera. Pastinya untuk anda yang dulu memang tak pernah nampak, boleh datang sini untuk sama-samalah naik. Cuba rasakan. Sayangnya kita tak boleh rasa. Kereta api ni dah berapa kali tukar ni? Naik 3 kali ya Nurul kan? 3 kali ya? Ini yang pertama. Ini pertama. Dan yang kedua tadi, ingat tak masa kita naik ke atas? Yang warna merah putih tu? Ya, yang tengah tu. okey. Itu yang kedua. Yang terbaru ini. Yang paling laju lah. Cable car. Lajuannya 10 km sejam. Okey, berapa jauh kita nak mendaki? Ya, gunung katanya Bukit Bendera ni. 800 meter. 800 meter. Ya. Kalau lari pernah tak? Berlari pasukan juga. Kalau ganti-ganti okey kot. Memang tak dapat lah. Tak dapat lah. Kalau yang nak cuba naik tren laju, sebab sekarang dah tak macam dulu. Kalau dulu kita kena berhenti di pertengahan bukit. Ya. Kereta api sekarang dah tak payah, satu kereta api je sampai ke atas. Betul. Dan lebih kurang 10 minit je perjalanan. Betul. Jadi boleh cuba datang ke Pulau Pinang. Dan tu. Bawa ikon kita sekali. Tapi yang menariknya, di atas Bukit Bendera ni 21 darjah Celsius. Sangat-sangat sojuk. Angin sepoi-sepoi. Oh, angin sepoi-sepoi. Tapi sambil-sambil menghirup udara yang segar tu kan. Tapi kalau kita dapat tengok anak-anak mami kan, DJ Iz kan. Memanglah marvelous lah kan. Awet-awet sebelah kita memang takkan dapat lah kita tengok lagi dah kan. Dapat tak? Dapat tak? Ada 3 hari sini ada. Dan saya pada tu kan, informasi semua di mana selain daripada kita boleh menikmati rock segar dengan cantik di atas puncak bendera ni, ada juga musim burung hantu. Kita boleh tengok juga kuning dari atas. Ya betul. Ada kontak. Ada kontak, nampak. Nampak pemandangan Jambatan sekitar. Jambatan kedua. Cantik
cantik sangat dan pelbagai kemudahan dekat atas sini. Jangan risau. Kita ada masjid, ada church, ada kuil dan juga kita ada balai pusat sini. Kalau jadi apa-apa lah. So tak payah risau. One stop center. Pastikan anda terus setia menonton TVR 180 pasti dalam ID Hati. Kita kembali lagi dalam TVR 180 dalam ID Hati dan di sebelah saya ini seorang yang tinggi-tinggi lampai ni sangat-sangat cantik. Saya rasa macam nak berdiri sebelah sini. Ini ada artis undangan kita pada minggu ini iaitu Suwinsi. Halo, apa khabar semua? Ya, meriah ni hari ini. Semua sini kat Pulau Pinang. Wah, panaslah. Panas. Ya, pada hari ini Suwinsi membuat persembahan di Maiden Bukit Jambul di mana Suwinsi akan menyanyikan 3 buah lagu. Lagu apa tu Suwinsi? Lagu pertama Bukan Cinta Biasa. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku mampu ulang semula, ku pasti tak ada yang curiga. Kasih hari tak ada terduga, hanya yakin menunggu jawaban. Dan lagu kedua, lagu Wincy sendiri, lagu Cina iaitu In My Heart. 在我心上，我知道的答案，永恒保护，天天天蓝的梦幻，时光追不散，别怕我为难，那是生命的重量，拿什么来偿还心安。 Lagu yang ketiga, single terbaru, Terus Teranglah. Jadi bayang kau tunggu lagi, hampir semua kita lalui, jagamu berdiri untukku. Terus teranglah, terus teranglah pada aku, katakanlah apa yang ada dalam hatimu, tunjukkan padaku. Ya, terus teranglah. Nak tanya sikitlah perkembangan terbaru Suwinsi sekarang ni. Buat apa, sibuk dengan apa, okay? Sekarang Wincy berulang alik Taiwan dan Malaysia. Wincy baru saja melepaskan album International Wincy yang pertama ke Taiwan dan juga single terbaru Wincy, dan sekarang Wincy juga sibuk dalam rakaman EP Melayu saya yang akan dilancarkan pertengahan tahun ini. Jadi anda semua tunggukan ya. Itu dia perkembangan terbaru Suwinsi. Okey, perasaan Suwinsi bila berada di Pulau Pinang ni, apakah perasaan Suwinsi? Pulau Pinang, setiap kali sebut saja Pulau Pinang, ingat makanan. Makan. Ya, dan sangat panas juga, dan semua orang kat sini memanglah meriah dan sangat mesra. Ada yang bagi hadiah, tadi ada yang berinteraksi, yang semua sangat sporting lah semua. Okey, bercakap pasal makanan kan. Okey, kalau datang Pulau Pinang, Suwinsi nak mencari makanan apa? Laksa. Laksa, sama lah dengan saya ya. Okey, ada tak ucapan-ucapan kepada peminat-peminat Suwinsi sedang menonton sekarang ni? Ya, okey, kepada semua fans Wincy dan kepada semua penonton TVI semua. Semua tahun ini semoga-moga anda mencapai semua impian anda. Best of luck dan sentiasa support Malaysian artis. Yeay. Okey, jadi terima kasih kepada Suwinsi kerana sama-sama menjayakan ID Hati pada minggu ini. Boleh. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana, teruskan menonton TVI 180. Okey, music. 1, 2, 3, go. Okey, pusing. Cuk, satu pusing. Pusing. Ela é que Ferrari fazendo barabere.
anda semua yang sedang menonton TVI 180, nampaknya kita sampai penghujung rancangan dan sekarang pun kami berada di Queens Bay, di mana anda dapat tengok kat sini banyak gerai-gerai makanan yang boleh kita makan di jalan ni. Yang paling penting sekali di kiri saya ni itu Pulau Jejak. Katanya. Dan belakang saya ni kalau anda semua tak tahu, memang tak tahu nak cakap apalah. Kita tak tahu. Ini Pulau Pinang punya jabatan katanya. Jabatan Pulau Pinang. Tengok semangat Alif bercakap. Tengok. Ya, tengok apa, tengok. Tapi yang pastinya kami dah kepenatan tapi berbaloi. Ya. Sebab ramai peminat-peminat TVI bersama dengan kami dengan jelajah promosi TVI, betul tak? Memang sangat sporting lah orang Penang ni katanya. Kami berbangga menjejak kaki di Pulau Pinang ini. Betul. Walaupun pun terima kasih kepada penaja kami iaitu Maidin Bukit Jambul. Penaja utama tempat promosi TVI. Ya, dan kepada Bukit Bendera, Majlis Sebenar Bukit Bendera ya. Pulau Pinang. Pulau Pinang kerana menaja lokasi kami pengambaran yang memang sangat-sangat best kat sana. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Isyato selaku pengacara jemputan kami. Juga DJ daripada Mutiara FM iaitu DJ Is dan juga DJ Nurul. tidak terlupa DJ Mimi, betul tak? Dan juga artis-artis jemputan kita pada episod kedua ini Ya, iaitu kita ada kita ada Swinsi. Ya, kita ada Said Aidin dan juga Galapagos. Ya, Galapagos. Tengok menarik kan suara diorang. Memang menarik. Saya suka sangat diorang boleh nyanyi secara spontan lagu TVI. Tapi yang penting kita orang memang sempai kat sini. Sempai. Paling siapa nak makin comel hotel. Lepas tu Alif makin apa dia orang sebut segak. Terima kasih segak memang saya segak ya, saya tahu ya. Jadi terima kasih kepada anda semua yang setia menonton TVI 180. Ya, pastikan bersama kami dalam I di Hati lokasi seterusnya di Melaka dengan ikon-ikon yang lain. Tapi sebelum tu kepada anda yang ada Facebook yang belum like lagi kami punya fanpage, anda boleh ke www.facebook.com/TVI dalam kurungan RTA. Ya, juga di Twitter kami iaitu TVI 180 untuk mengetahui informasi tentang TVI. Jadi, jumpa lagi. Kepada anda semua, kita jumpa lagi insya-Allah di hari dan waktu yang lain, tak tahu bila. Pasti dalam I di Hati.